Okay. Now, kita tengok question 4. Question 4 ni dia agak challenging sikit tau. Sebab ada a certain information sahaja yang diberikan dan ada banyak missing informations yang you kena completekan. Tapi jangan risaulah, kita akan buat dia pelan-pelan. Okay. But the main thing is kita kena completekan yang total ni dulu. TFC, TVC, TC. Kita kena completekan ni dulu. Baru yang lain, average ni baru kita boleh kira. Okay. Okay. So, let's start with output 0. Bila output 0, kita ada total cost RM60. Okay. Ingat, tak ada output. Kan? Tak ada output, tiba-tiba kena bayar kos RM60. Kan? Tak duduk kat rumah tu, kena bayar kos. Itu adalah sewa. So, sewa dalam kategori fixed cost. So, oleh kerana dia fix up to 5 units, kos dia masih lagi RM60. Okay. Dan oleh kerana kita tak ada output, so total variable cost kita pun 0 lah. Tak perlu beli raw materials, tak ada bill untuk electricity and water, kan? Tak ada cost of transportation, tak ada. Okay. Kemudian, information bila output 1 is total cost 100. Okay, total cost 100. Okay, marginal cost ni ada relation dengan total cost. Okay, maksudnya antara total cost 60 dengan yang baru ni yang kita kena cari, perbezaan dia adalah RM100. So, tambahkan saja. 60 tambah 100 is 160. Kalau 160 tu total cost, 60 tu adalah fixed cost. Selebihnya, RM100 tu adalah variable cost. Okay. Kemudian, bila output tu, kita ada average cost. Average cost ni dia ada relation dengan total cost. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya ni adalah, okay, bila kita ada output tu, okay, total cost kita 120. Maksudnya setiap satu output, cost kita 120. Tapi kita ada dua output kat sini. Darabkan je lah. 120 darab 2. Kita dapat RM240. Okay. Daripada 240, 60 ni fixed cost. Selebihnya adalah variable cost, iaitu RM180. Okay. Okay. Average variable cost. Info yang ketiga, RM80. Maksudnya setiap satu unit output ni, variable cost dia RM80. Tu kalau satu unit. Kalau ada 3 unit, darabkan je lah. 3 darab 80. So, kita dapat RM240. Tambahkan dengan fixed cost. Kita dapat RM300. Itu total cost. Question 4 senang. Total cost dia bagi 400. 60 tu fixed cost. Selebihnya, 340 adalah kita punya variable cost. Okay. Dan untuk kira total cost, bila output yang kelima, tambahkan saja TFC plus TVC. So, 560. Total semua dah dapat. Senanglah nak cari yang lain. Betul? Ingat, marginal cost ada relation dengan total cost. So, dash, beza 100. Sini beza 80. Sini beza 60. Sini beza 100. Sini beza 160. Kita boleh terus je tolak. Sebab output kita perbezaan dia cuma satu sahaja. So, bila bahagi satu, sama je kan jawapan dia. Okay. AFC formula TFC bahagi kuantiti. TFC 60. 60 bagi 0, bagi 1, bagi 2, bagi 3. Okay. So, kita dapat dash 60, 30, 20, 15, 12. Okay. AVC, TVC bahagi dengan output. So, total variable cost this one. Okay, 0 bagi 0, 0 bagi 0, 100 bagi 1, 180 bagi 2, 240 bahagi 3. Bahagikan. So, dash
100, 90, 80, 85, and 100. Okay. Average cost, relations dengan total cost. Bahagi dengan output. Ini kita punya total cost. Kita dah cari dah tadi. Kan? So, bahagikan dengan kita punya number of output. So, kita akan dapati there will be dash 160, 120, 100, 100, and 112. Okay? Dah complete lah. Betul? So, adakah dia suruh lukis apa-apa graf? Tak ada. So, kalau tak ada, tak perlu plot the graph. So, graf yang kamu perlu plot cumalah graf yang melibatkan question 1, question 2, question 3. Dan oleh kerana you kena plot menggunakan graph paper, mesti menggunakan scale. Scale mesti betul, mesti tepat. Okey?